Assalamualaikum, saya Ahmad Tamizi. Saya dealer Halo Telco daripada Negeri Sembilan. Saya start bermula Halo Telco ni 2019. Saya buat benda ni secara part time saja. Sebab apa saya join Halo Telco ni? Sebab bila saya buat Halo Telco ni, benda dia bagi saya santai. Tapi setiap bulan commission tu still dapat. Macam saya buat daripada 2019 sampai sekarang, commission saya tak pernah gagal masuk dalam akaun. Dan selain pada tu, saya ni ditaja oleh Halo Telco untuk percutian impian Phuket. Dan 100% percutian ni ditaja oleh Halo Telco. Siapa-siapa yang dekat luar sana, saya syorkan cuba buat bisnes Halo Telco ni. Sebab macam saya sendiri pun masih lagi bekerja dan buat secara part time, tapi saya boleh dapat hasil-hasil macam ni. Passive income, dapat percutian percuma dan macam-macam kelebihan lain lagi. Korang-korang semua yang dekat luar sana, mesti korang ada komitmen bulanan, betul-betul. Macam kita, komitmen bulanan kereta kita tu, kita sebenarnya kita boleh bayar dengan duit income daripada Halo Telco. Macam saya sendiri, saya buat bisnes ni bukan apa. Saya nak bayar saya punya keperluan dan bayar saya punya komitmen. Macam kereta yang saya pakai sekarang ni pun, 5 tahun saya bayar guna duit Halo Telco saja. Jadi, mana-mana korang yang berminat, boleh cuba buat income Halo Telco ni. Memang santai, tapi income lebat. Sekarang ni, saya recommend sangat kalau korang tengah mencari duit tepi kan, korang jangan risau. Jual SIM card ni simple je. Macam saya sendiri, ada testimoni geng-geng yang masih lagi student tapi boleh buat duit ribu-ribu dekat Halo Telco ni. Saya amat syorkan, saya amat recommendkan kalau korang tengah mencari duit tepi ataupun nak buat full time, korang cuba buat duit di Halo Telco. Korang jadi dealer Halo Telco sekarang.